Hai semua, Natasha di sini. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ramai influencer menjadi terkenal kerana berkongsi rutin harian mereka di media sosial. Salah seorang yang menonjol ialah Zara Elise, seorang model kecergasan dan pencipta kandungan digital yang telah menarik perhatian ramai pengikut. Lahir pada 30 Disember tahun 1993, Zara Elise tidak selalu berada dalam dunia kecergasan. Sebelum menjadi ikon dalam bidang kesihatan dan kesejahteraan, beliau mempunyai kejayaan yang kukuh sebagai jurutera aero angkasa. Namun, walaupun berjaya dalam bidang profesionalnya, beliau tetap merasakan ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Pada tahun 2016, beliau membuat keputusan untuk mengubah hidupnya sepenuhnya. Disebabkan minatnya yang mendalam terhadap sukan dan keinginannya untuk mencapai kepuasan yang lebih besar, Zara Elise mula memberi tumpuan kepada latihan kecergasan. Dengan disiplin dan dedikasi, beliau mula berkongsi perjalanan transformasinya di Instagram, memberi inspirasi kepada ribuan orang. Personaliti Zara Elise yang menarik dan keasliannya dengan cepat mendapat perhatian ramai. Kiriman beliau yang penuh dengan tip, rutin senaman dan momen harian menyebabkan jumlah pengikutnya meningkat dengan pesat. Hari ini, beliau mempunyai lebih daripada 1,400,000 pengikut dan telah menjadi inspirasi kepada sesiapa yang ingin menjalani gaya hidup yang lebih sihat. Jika anda ingin mengikuti lebih banyak tentang kehidupan harian Zara Elise, melihat tip-tip kecergasannya dan mendapatkan motivasi daripada latihannya, jangan lupa untuk mengikuti beliau di media sosial agar tidak ketinggalan apa-apa. Apa pendapat anda tentang kisah transformasi? Ini, tinggalkan komen di bawah, berikan tanda suka dan langgan untuk lebih banyak kandungan menarik. Sampai jumpa lagi.